Kalau tak sedap, takkanlah diorang ada dekat lebih 180 tempat. Kedai ni akan mengubah persepsi korang pasal fast food. Walaupun ayam goreng diorang ni start kat tepi jalan je, satu benda yang tak best pasal burger ni, roti dia senang pecah. Dia bagi 2 keping patty, ada salad sikit, lepas tu ada mayonis sikit. Boleh bagi dalam 7.4. Ayam goreng. Okey, ayam goreng dekat sini dia rangup, juicy, tapi dia betul-betul pedas. Rasa dia memang sedap, perfect, 10 bintang. Nasi lemak ni kena potong markah, tak ada telur rebus, tapi in term of rasa dia, nasi dia melekit, berlemak, tekstur dia baik, sambal dia pedas, ada rasa manis, pekat, ditumis garing. 9 bintang. Sempena puasa ni, diorang ada keluarkan set baru. Dalam ni ada 5 ketul ayam, burger ayam, siap dengan nasi lemak, nugget ayam, air houseboat 4. Harga dia untuk semua ni RM56.95. Korang rasa mahal ke murah? Walaupun diorang ni start kat tepi jalan je, tapi ayam goreng dia memang ramai suka. Untuk drive-thru pula, korang nampak berada yang pegang signboard ni, korang just parking je dekat depan kedai ni, korang angkat tangan, nanti dia sampai. Duduk dalam kereta, nanti makanan tu diorang akan hantar kat kereta. 24 jam dia buka. Rasanya ramai yang mengidam, teringin untuk kedai ni buka ke tempat diorang. Tolong komen kat mana lagi nak buka.